Hari ini Bonda Rozita Ibrahim nak masak lemak cili api ikan masin. Bonda tunjuk periuk cantik yang Bonda design sendiri yang tak ada dekat pasaran. Nah, hasil kejadiannya. Angin kuat. Beginilah jadinya. Nanti kalau hidang, saya hidang terus. Saya tak berani nak jual periuk ni. Walaupun cantik, penutup dia lawa sangat. Ini kalau buat food presentation dekat atas hidangan memang sangat menarik. Dengan warna dia, dengan bentuk dia. Tapi modal dia mahal sangat. Nak jual tak berani. Bonda nak masak lemak cili api, ikan masin. Ini semua benda-benda mewah yang saya designkan, yang tak ada dekat pasaran. Antaranya ialah periuk, kuali daripada minyak tanah. Kalau anda datang dekat POB, anda akan dapati banyak benda-benda yang menarik yang akan datang. Yang banyak yang saya akan buat. Bentuknya macam mangkuk kan, tapi sebenarnya dia periuk. Okey, ni semua hari sibuk ni saya hari ni. Sebab suka sangat sejak belakangan ni rezeki yang Allah beri kat saya, boleh memanfaatkan untuk berkongsi dengan staf saya dan adik-adik saya untuk masak. Selalu bagi orang makan. Rasulullah suka kan kita bagi orang makan. Ini masak rendang kerang. Ada laksa dan mie kari untuk saya jamu staf saya hari ni.